Assalamualaikum semua. Okey tak? Selamat malam. Suara saya jelas ke tak? Hopefully jelas ya. Malam ni okey ke tak? Ada yang Ya, dah suara habis puasa jelas. 6 ke? Okey, kalau jelas, mungkin korang boleh shout. Buka, tutup kejap. Jangan leave, tutup kejap. Tapi masuk ke grup WhatsApp korang. Invite team masing-masing. Invite team masing-masing. Boleh tak? Invite team masing-masing. Okey, malam ni nak cerita apa? Malam ni saya tukar sikit tajuk. Malam ni saya nak cerita 6 idea content. Sepatutnya tajuk ni malam ni ke bila? Tajuk ni malam ni kot. Tapi saya rasa benda ni penting. Tak apalah, yang penting malam ni ada coaching pasal TikTok. So you all ada apps TikTok tapi ramai orang yang mungkin tak ada idea lah kan. Tak ada idea. Sekejap. Okay, tak ada idea sangat. So jadi mungkin tersangkut-sangkut lah. Jadi saya nak share malam ni 6 idea. Apa yang konten-konten yang you boleh buat. So 6 ni pada saya dah cukup banyak lah. Jadi you all boleh tukar-tukar kan. Boleh tukar-tukar. Jadi tak ketandusan idea. Okay, jadi malam ni nak cerita pasal apa Okay, kejap Saya lupa lah saya nak remind kat group. Okay, dah start. Okay, saya faham lah sekarang ni ramai yang sibuk. Ramai yang sibuk. Faham, saya pun actually sibuk juga kan. Tapi ialah cuba luangkan masa supaya uh, kita boleh selesaikan masalah. Mungkin ada apa-apa yang tak jelas lah dalam pasal TikTok ni kan. So siapa yang dah pandai, so boleh fokus buat konten lah. Tapi kita perlu tahu juga basic-basic ni supaya kita ada team yang baru masuk, nanti kita boleh share video ni kat dia. So ini adalah video yang ketiga lah kan. Yang ke satu, dua saya dah record. Tapi saya belum upload lagi dekat YouTube. Nanti saya akan upload dekat YouTube. Jadi dia akan jadi satu playlist lah. Playlist tu boleh orang kata ulang kaji balik siapa yang nak ulang kaji. Okey baik. Apakah 6 idea? 6 idea uh, kejap. Okey, apakah 6 idea yang you all boleh buat uh, untuk untuk uh, untuk TikTok ni? Okey. Ya, saya share. Okey, saya pakai ni lah. Saya pakai ni. So tak adalah besar sangat. Macam mana saya nak buat benda ni besar sikit? Okay. Ni screen share. Okay, sekejap. Okay. Tak keluar pula. Okay. So nampak kan? Boleh nampak lah. Okay, ni ada 6 idea content di TikTok. Okey, yang pertama ialah masalah dan solusi. Masalah dan solusi. So macam mana kita nak buat konten untuk masalah dan solusi? Macam mana kita nak buat? Okey, simple saja. Ramai orang ada masalah nak start tu macam mana kan? Nak start tu macam mana? Nak cakap apa kan? So simple saja kalau untuk konten dan solusi ni kita apa fokus kita sebenarnya? Fokus kita ialah kita nak sebut apa yang dia tengah sakit sekarang dan kita nak bagi penyelesaian apa yang dia kena cuba ambil. Okey, contohlah orang yang masalah tidur, dia tidur tak kualiti. Jadi bila starting untuk you punya video tu, terus cakap pasal benda tu. Penat sangat sebab tak cukup tidur, setiap hari tak cukup tidur. Boleh start dengan macam tu je. Lepas tu then bagi solusi lah. Masalah dan solusi. Penat tak cukup tidur hari-hari sampai rasa penat, kerja pun tak boleh nak fokus. Jadi apa yang saya cadang you ambil ialah kalsium. Kalsium ni bantu untuk tidur yang berkualiti. Contoh kan. Contoh. Ambil alfalfa untuk detox toksik-toksik yang ada dengan you. Okay, itu jenis pertama. Contoh apa lagi? Contoh untuk konten masalah. Okay, muka pula. Okey, kulit kusam lagi, walaupun dah cuba macam-macam skincare. Jadi start dengan pain point. Faham? Pain point ni maksudnya apa masalah
kesihatan ataupun kecantikan yang kepala dia tak boleh nak lupakan. Contoh, okay? Contoh apa lagi? Orang sakit lutut kan, orang yang 40-an yang naik sekolah pergi naik tangga turun tangga kan. Selalu sakit lutut, lenguh-lenguh badan, tak hilang-hilang. Jadi start macam tu. Start macam tu. You all nak start dengan Assalamualaikum ke, terpulang lah, itu terpulang lah. Tapi benda yang paling awal, mungkin dalam masa 5 saat pertama, ialah kita kena sebut masalah dia tu. Supaya dia perasan. Supaya dia fokus kepada video kita dan tak pergi kepada video lain. Okay, baik Kemudian yang kedua, idea kedua ialah kita orang Shakely, kita boleh guna testimoni diri sendiri dan juga testimoni pelanggan. Ah, contohlah starting ni tu, starting video you boleh buat macam ni. Dulu saya ada masalah kulit jerawat. Sekarang ni alhamdulillah dah hilang. Sebab apa saya guna perkataan ni? Saya guna produk ni. Sebab dekat TikTok ni dia macam kita boleh direct jual tau. Dia macam hard selling tu boleh sangat. Cuma apa yang kita kena adjust ialah intro je. Apa yang kita nak cakap mula-mula bila kita on video tu. Dulu saya selalu penat dan sakit tubuh bila bangun tidur. Tapi sekarang dah tak dah. Lepas saya amal apa produk A, B, C. Apa lagi? Contoh masalah. Orang yang bersin kan. Pagi-pagi memang dulu selalu bersin. Starting macam tu. Tapi lama-lama bersin dah hilang sebab saya pakai set resdung. Set resdung Shakely ni. Okay, itu idea kedua, iaitu testimoni diri sendiri ataupun testimoni pelanggan. Okay, faham Okay, next. Yang ketiga ialah, okay, yang ketiga, the host is not sharing for meeting. Okay. Okay, yang ketiga apa dia? Yang ketiga pun simple juga, ialah kita bagi info santai. Info santai ni mana kita boleh dapat? Kita boleh dapat daripada buku nutrisi lah. Contohnya kan, kenapa orang makan alfalfa? Kenapa orang kena makan alfalfa? Pertama, fungsi alfalfa ni sebagai ejen detox. Kedua, bantu untuk buang plak dalam saluran darah. Ketiga, bantu untuk apa? Untuk anti viral, anti fungus, benda-benda yang menyebabkan kita alergi. Yang tu poin-poin ni korang boleh dapat daripada buku nutrisi ataupun korang buat je dekat ChatGPT. Next kelas insya-Allah saya akan tunjuk tutorial macam mana you all nak dapatkan idea daripada ChatGPT. Saya akan tunjukkan screen handphone saya lah. Kenapa? Education santai. Cerita santai. Korang tahu kan apa fungsi ESP? Cerita lah. Saya nak cerita 3 kelebihan ESP dan kenapa orang suka sangat ESP ni. ESP Shakely ni. Pertama apa dia buat. Kedua apa dia buat. Ketiga apa dia buat. Lepas tu macam-macam lah. Education maksudnya info-info berkaitan dengan produk. Dan benda ni korang boleh dapat di mana-mana lah. Jadi kita nak banyakkan konten kan. Nak banyakkan konten. Dan konten tu tapi konten tu ada nilai. Ada benda yang kita bagi pada kita punya prospek, pelanggan kita. Okay. Idea yang keempat ialah lifestyle ataupun rutin harian kita. Lifestyle ataupun rutin harian kita. Yang ni bukan business lah basically. Ini benda-benda yang harian kita. Ah, contohlah, contoh macam Megak kan. Nak cerita pasal apa? Kata, dah Megak baru beli kereta kan? Emas kan? Hey, 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 hey. Betul tak? Ini suruh buat apa? Kejap-kejap Ini kemas. Okay. Umi claim host lah. Okay. Kejap. Kemas betul-betul. Jaga barang tu. Okay. Pak dia tak perasan lah tu. Umi tengok Umi kena mute lah sebab Umi dah claim host balik. Mana Umi? Mana Umi? Umi. Okay dah. Okay. Okay, tak kisahlah kan. Tak kisahlah. Any content lah. Katalah korang ada kereta apa. Ceritalah kereta ni saya dah pakai berapa lama. Apa masalah dia lepas 5 tahun. Lepas apa masalah dia lepas 10 tahun. Kan. Anything. Okay, rutin ambil anak daripada sekolah.
rutin balik kerja pukul berapa, rutin tengah hari makan apa, rutin breakfast makan kat mana, rutin biasa makan sate dekat mana, mana the best sate dekat korang punya tempat, mana the best nasi kandar dekat korang punya rumah. Itu macam rutin lah. Petang-petang macam Pak Di, petang-petang apa? Main hoki. Itu rutin. Itu konten-konten yang memanusiakan kita punya akaun TikTok kita. Yang memanusiakan akaun TikTok kita. Faham eh? Jadi tak adalah semua konten kita ni pasal bisnes produk je. Cerita pasal rutin. Contoh macam kadang-kadang apa-apalah, anything lah, apa yang tu. Dan rutin pun korang boleh juga masuk pasal produk yang kita makan. Contoh macam rutin pagi kita ambil apa, protein kita ambil. Jadi tunjuk, tapi bukan menjual, dia macam tunjuk lifestyle apa yang kita buat, apa yang kita buat. Okey, faham eh? So ataupun rutin harian, korang ceritalah apa aktiviti korang. Mungkin malam, petang ataupun weekend korang pergi mana. Ada setengah orang di jogging petang, ada setengah orang di main badminton, ada setengah orang di main hoki ke anything lah. Apa rutin korang? Ada orang pergi kelas mengaji. Contoh macam tadi Kak Zura share dia pergi kelas marhaban. Boleh share pasal marhaban. Anything kan, boleh share. Tadi nak share tu tak semestinya kita bercakap. Kita boleh ambil suasana, lepas tu masuk audio, boleh, tak ada masalah. Okay. Okay, jadi dia tak ada spesifik content. Dia tak ada kena buat macam ni je. Tak ada. Dia ikut korang lah. Nak ambil gambar ke, nak letak video, nak letak suara ke, ataupun korang nak record video terus ke, itu terpulang pada masing-masing. Okay, sebab dia macam, saya bagi tahu ni kenapa tau. Kita orang, saya dengan Umi dah bincang banyak kali benda ni. Instead of korang posting dekat Facebook, korang mengharapkan ada sale, tapi dah lama dah memang tak ada sale, korang tukar korang punya rutin harian tu, instead of posting dekat Facebook, tapi konten tu korang posting dekat TikTok. Korang posting benda tu dekat TikTok. Korang ambil gambar, letak audio, lepas tu dia punya penulisan tu letak dekat dia punya caption dia. Dekat ayat-ayat description dia. So dia should be lebih impactful, lebih potensi untuk kita dapat new prospect lah untuk beli produk ataupun join bisnes dengan kita. Okey, lepas tu konten yang kelima apa dia? Konten yang kelima apa? Okey, konten kelima ialah konten yang kita panggil family dan friend friendly. Maksudnya benda-benda yang kawan-kawan kita boleh komen sekali. Contoh, kita tunjuk gambar anak-anak kita kan, bawa gelagak anak-anak jalan-jalan. Macam yang ni biasanya fast lah, selalu nampak selalu buat kan. Bawa anak-anak, macam Pak Di pun selalu kan, bagi Cikgu Nat kan bawa pergi pasar malam ke, apa aktiviti kita dengan anak-anak ataupun benda-benda yang berkaitan dengan kawan-kawan. Kita ngeter dengan kawan kita ke, pergi raya kan, sekarang ni musim raya kan, upload lah gambar tu, buat dalam bentuk slide ke ataupun satu gambar pun tak apa kan, letak je lah, letak je apa, lagu kan. So benda tu dia akan memudahkan friend-friend kita untuk dia pun komen. Kita nak naikkan engagement dekat kita punya video kita lah. So ini boleh anak kita gelagak anak kita ke, uh, benda yang mudah untuk orang ni, mudah untuk orang engage. Okay, dan last kali ialah konten, benda ni kita tak boleh tinggal. Yang last kali, bila kita orang Shaklee ni, kita bercakap tentang kita nak buat duit dengan Shaklee, kita tak boleh tinggal konten jenis yang keenam ni. Apa dia? Konten keenam ialah konten buat apa? Ajak buat duit. Ajak buat duit. Kita tahu kan, kita nak grow dalam Shaklee ni, kalau setakat nak buat bawah RM2,000 tak ada masalah. Tapi siapa yang nak pergi lebih, nak car bonus, nak travel, macam saya insya-Allah pergi ke Turki kan, 2 bulan 11, dah siap dah nak pergi Turki. Benda-benda ni kita memerlukan team. Bukan Shaklee dia actually, apa-apa bisnes pun dia tak ada orang seorang-seorang buat bisnes. Dia mesti by team, sebab nak bawa jualan besar tu mestilah ramai orang. Macam kita kerja dekat sekolah, ada guru besar, ada penolong kanan kan. Kalau tak ada setting tu, tak ada organisasi, mana mungkin sekolah itu boleh menampung pelajar yang ramai. Kan? Jadi sama dengan bisnes kita. Jadi
kita nak ajak orang buat duit dengan cara orang tu join bawah kita, dia pun consume guna dan dia pun sama-sama jual produk Shakely. Jadi sikit-sikit orang jual, banyak bila ramai orang jadi banyaklah kita punya jualan. Jadi okay, konten ajak buat duit ni macam mana? Jadi korang share lah macam mana nak jana RM200 dengan Shakely. Bagi tahulah nak capai RM200 dengan Shakely ni kena capai dia syarat untuk dapat berapa persen? 11% kan bonus. Iaitu dalam 600 UV. Bagi tahulah cara dia macam mana. Pertama kena join dululah. Ataupun uh, dulu 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 ada satu kereta. Sekarang ni ada dua kereta dengan Shakely untuk orang yang dah ada kan, ataupun you boleh cerita juga cerita orang lain. Okay, macam mana nak buat side income dengan Shakely? Tu buatlah tajuk-tajuk macam tu. Macam mana nak buat side income Shakely? Simple je, nak join Shakely 35 saja boleh daftar dengan saya. Yang kedua, kita ada program. Kita ada program harian, mingguan yang boleh bantu you untuk buat marketing, untuk you buat jualan kan. Sekarang ni kita ada program Ultimate Influencer dan Ultimate Builder kan. So dua-dua program ni, if you duduk dalam program ni, you akan dapat guide dan you akan dapat aktiviti untuk you bergerak ke atas dalam bisnes Shakely ni. Jadi ataupun you all boleh promote juga program Ultimate Influencer dengan Ultimate Builder tu, buat sebagai konten. Buat sebagai konten pun boleh. Macam mana nak buat duit dengan Shakely, dengan nak buat income 3 ke 4 angka sebulan kan, join je, kita ada program yang kita tengah buat sekarang. Okay. Jadi buatlah macam mana nak daftar ahli Shakely, apa syarat bonus dalam Shakely, apa jenis-jenis income yang boleh dapat dengan Shakely, apa 3C dalam Shakely, apa cash, car, convention kan. So banyak sebenarnya konten yang kita boleh cerita, tapi di akhir video tu kita ajak dia untuk daftar dengan kita. Dan the best is sekarang ni TikTok, Shakely sangat trending dekat TikTok. Percayalah, ramai orang yang tertanya-tanya macam mana nak buat bisnes Shakely, macam mana nak start bisnes Shakely, siapa aku nak join untuk buat bisnes Shakely. Jadi konten keenam ni sangat penting, jangan tinggal. 6 konten ni tak semestinya semua korang buat dalam masa satu hari. Korang boleh rotate-rotate lah, pagi satu, petang satu, esok yang lain pula. Contohlah malam ni sebelum tidur buat masalah dan solusi. Kan, balik kerja rasa penat sangat tubuh kan, macam tak cukup zat kan, macam mana nak buat okay, saya cadang you amalkan protein shake ESP ni, satu serving tahan 4 jam. Ini info ni semua ada dalam buku nutrisi. Sebelum tidur share lah, jangan segan buat video 10 saat pun tak apa. Jadi esok nak buat apa pula? Pagi-pagi esok kan, ada masa sikit sebelum start kerja kan, buat satu konten. Next konten apa? Testimoni kita ataupun testimoni pelanggan. Pak, start handphone. Hari ni saya nak cerita, ini testimoni saya sendirilah makan produk Shakely. Saya makan A, B, C. Ceritalah apa perubahan kan, tengah hari ataupun pukul 10 ada break morning kan, morning break setengah jam 15 minit, ambillah 30 saat untuk buat konten ketiga. Apa konten ketiga? Santai, sharing santai je tentang apa, kita tentang produk Shakely. Boleh start pula ni. Assalamualaikum, saya nak share kelebihan Alfalfa ni untuk wanita yang dah berkahwin. Pertama sebagai perapat moden, kedua sebagai detox, orang perempuan ni banyak toksik tau kan. Yang ketiga, nak orang kata lancarkan darah kan, baru cepat vitamin-vitamin tu sampai dekat kulit, dekat muka. Education santai, nak dapatkan Alfalfa, PM ataupun komen kan. Dah settle konten ketiga. Lepas tu lunch hour pula. Lunch hour kan, lunch hour 1 jam. Takkanlah kita tak boleh ambil masa seminit untuk rekod, untuk tambah income kita. Seminit. Daripada 60 minit, ambillah 1 minit untuk buat apa? Konten yang keempat, lifestyle. Tengah makan kan, ambil video gambar. Ambil video gambar. Ambil gambar, aku ambil video ikut korang lah. Korang makan kat mana? Ataupun buat makan suku-suku separuh ke, ataupun bawa vitamin tu letak tepi pinggan. Ambil video macam tu. Jangan perfect. Jangan cari perfect. TikTok bukan tempat perfect. Kalau kita tunggu perfect, maka memang tak buat konten lah kita. Yang penting kita nak start dulu. Lama-lama kita adjust. Dan benda ni semua orang boleh buat.
Kan kalau dekat rumah kata orang Wani kan, kat rumah dah makin malas nak pakai tudung. Tak apalah. Letak TO, letak biskut ke, letak Omega kat tepi. Video slow-slow je. Lepas tu buat apa? Buat voice over. Ini Omega Shaklee yang Wani memang ambil setiap hari. Untuk apa? Kan? Ataupun tak letak pun tak apa. Buat je video, lepas tu dekat atas video tu tulis tiga kelebihan Omega Shaklee. Ah, kan dah apa konten yang keempat. Lepas tu petang pula. Siapa ada minum petang boleh buat. Siapa tak ada minum petang nak balik kerja. Kalau kat rumah kita biasa lepas asar kita dah ringan-ringan sikit kan. Kita dah kemas rumah suami nak balik. Kan ada masa sikit ambil seminit je untuk buat konten yang keempat. Konten family friendly. Scroll lah gambar kita dengan anak-anak, gambar raya ke, kan? Posting je lah. Cerita je lah tahun ni kita raya kat mana, apa bestnya tak raya tahun ni, apa suka duka raya tahun ni. Post konten yang kelima. Lepas tu malam, lepas isyak kan. Lepas isyak ke kan, dah relax, dah makan apa semua kan. Ambil seminit lagi. Tak sampai pun seminit sebenarnya. Buat konten ajak buat duit pula. Ah, on malam ni Wani nak ajak semua untuk start buat side income dengan Shaklee. Sebab modal murah sangat, ramai orang berjaya. Lepas tu yang penting ada guide. Kalau bisnes kat luar payah nak guide, kena bayar semua. Kan mentor ada siang malam boleh bantu nak jawab apa-apa kita tak faham. Kan cakap macam tu. Siapa nak join, jom join Wani guide. You all boleh ajak macam tu. Jangan takut nak ajak sebab yang guide bukan you all seorang. Saya dan Umi Zila akan support you all. Jadi you all boleh bercakap ibarat you all ada semua support tu sebab insya-Allah memang kita akan support. Siapa yang nak memang kita tak akan tinggal. Siapa yang tinggal pun kadang-kadang kita kejar sebab kita tahu dia ada potensi. Okey? Nampak tak? 6. Nampak Tak apa, saya akan post benda ni dalam grup sekejap lagi. Grup kita, siapa yang belum masuk dalam ni, siapa yang belum masuk WhatsApp group Success Circle WhatsApp, tolong PM saya ataupun Umi ataupun you all punya upline untuk masuk dalam grup Success Circle. Megat saya rasa Alia belum masuk kan dalam grup WhatsApp Success Circle kan. Nanti kena you all siapa yang bawa team tapi team tu mesti dah ada ahli dah ahli nak buat bisnes, PM kita orang, saya ataupun Umi, supaya kami masukkan dalam grup Success Circle. Dalam masa yang sama, please join. Sebab kita, kalau kita gerak seorang-seorang, kita tunggu kita rajin bila. Baru kita nak buat aktiviti Shaklee. Maka alamatnya memang biasanya tak ke mana lah. Saya cakap terus terang kalau kita masuk bisnes Shaklee, lepas tu kita rasa kita nak berjaya cepat, tapi pertama kita kurang ilmu, yang kedua kita nak tunggu rajin kan. Saya cadangkan kenapa kami naik master coordinator sebab kami tak tunggu rajin. Kami masuk, terus kami masuk dalam grup upline, terus buat aktiviti yang upline bagi. Memang kita tak boleh buat aktiviti tu 100% kadang-kadang, tapi kalau tak dapat 100% dapat 20%. Kan? Kalau tak dapat 100,000 dapat 20,000, okey tak? Kan? Jadi saya cadangkan you all masuk dua aktiviti ni sebab kami memang fokuskan ni 100% pada dua grup ni. Ultimate Influencer dan Ultimate Builder. Orang tanya apa maksud Ultimate Influencer tu? Dalam tu you all akan dapat task. You all akan dapat bahan-bahan untuk buat marketing harian. Jadi you akan, kawan-kawan you akan nampak you aktif buat bisnes Shaklee. Yang kedua, Ultimate Builder, apa dalam tu? Kita akan ajar you untuk you macam mana you nak dapatkan pelanggan, macam mana you nak servis pelanggan yang dah ada, macam mana you nak basically membina bisnes you dengan cara yang betul. Jadi masuk dalam dua grup ni, insya-Allah you akan di-guide lah. Okay. So saya rasa tu je lah malam ni. Okay Wani kata dah nampak tak beli emas. Okay. Nampak. So orang kata ilmu malam ni hanyalah potensi. Faham tak? Jangan ingat kita join kelas maksudnya kita dah berjaya. Join kelas, kita belajar ilmu,
kita baru dapat potensi untuk berjaya. Faham eh? Potensi untuk berjaya. Knowledge is a potential power. Kena ingat tu. Knowledge is a potential power. Dia hanyalah potensi saja. Dia hanya akan jadi sukses. Kita akan start dapat manfaat. Apa manfaat yang you all nak? Jualan. Okay. Lepas tu dapat bonus. Lepas tu naik rank. Naik rank. Start dapat car bonus. Dapat travel dengan Shakely kan. You akan start dapat benda tu hanya apabila you apply benda yang you belajar. Jangan rasa selesa lepas join. Kerja tak selesai lagi. Kerja selesai bila you dah apply ilmu tu. Bila you dah apply ilmu tu, then baru you start you punya journey. Okay, saya bagi tahu 2 hari lepas. 2 hari lepas ke semalam lupa. Kita orang pergi beraya rumah Aziz. Aziz kan, Aziz ada dalam ni kan. Terus tunjuk dia macam mana nak buat TikTok. Sebab dia dah selesa dengan YouTube. Kita ajar TikTok. TikTok benda baru. Orang kat YouTube sebenarnya tak selesa juga buat TikTok. Jangan rasa orang YouTube ni pandai semua buat video. Tak, kami pun tak selesa. Tapi kami nampak kat situ ramai orang. Bila ramai orang, kita orang berniaga, kita nak tak berniaga tempat ramai orang? Mestilah nak kan? Jadi rugi lah kalau kita tak pergi situ. Tapi kita tak tinggal YouTube. Jadi Aziz buat. Lepas Aziz buat, dah hari ni saya rasa dah berapa banyak video dia buat, baru 2 hari. Lepas tu dia up video tu dekat dia punya WhatsApp juga. Kan? Bila-bila kita buat dekat TikTok, automatic benda tu di save dalam kita punya phone punya gallery, dan kita boleh pakai video tu untuk upload status video dekat WhatsApp. Dapat PM daripada WhatsApp. Tahniah. Siapa yang cepat buat, you akan cepat dapat result. Jadi saya sangat harap kita dah kelas ketiga. Okey, jangan tunggu habis kelas ke-6 baru nak buat. Malam ni, mana-mana yang ada ni, you all tak boleh buat video, korang ambil gambar je, letak tu pun boleh, tak ada masalah. Okey, jadi jumpa dalam kelas seterusnya. Okey, tengok. Boleh cakap ke Zee? Cakap je lah, tak payah on camera. Audio je, boleh tak? Kita lah kat dia orang ni buat, sebab Aziz pun baru walaupun agak lama dalam Shakely, tapi baru betul-betul nak start buat TikTok. Boleh dengar apa yang dia rasa. Apa yang dia rasa. Dia macam apa tu yelah, sebab sebenarnya editing tu yang selalu masalah bila kita dah record video. Kalau kita record biasa ni, kemudian kita macam duk fikir pula, ambil masa pula nak editing, dan mungkin nampak macam nak perfect kan. Tapi bila dah buat macam semalam masa ajar tu, macam oh, macam ni je, senang je, dah terus video tu dah upload. Kita dah upload kat TikTok. Auto kita save dekat kita punya gallery, dah lengkap. So just kita masukkan je lah. Dekat mana macam tadi dah masukkan dekat YouTube, then lah sibuk lain tak sempat ke FB, tapi ingat nak masuk kat page. So mudahlah, satu kerja sahaja, tak perlu kita nak buka CapCut apa semua kan. Tapi kalau nak kemas CapCut lah kot. Tu pun dah okey dah sebenarnya. Bila kita buat dekat TikTok ni, dia jadi macam dia mengurangkan rasa kita nak buat perfect sangat video tu, nak edit perfect sangat. Bila perfect sangat, last apa jadi pada video tu? Video tu jadi tukun, tak keluar-keluar. Tapi bila kita buat kat TikTok, bila kita edit kan, edit simple je, masuk subtitle, lepas tu mungkin masuk satu gambar overlay dekat dalam 2 saat pertama, dah siap video kita. Dan saya bagi tahu korang, kenapa saya suka sangat sekali dengan TikTok ialah bila you buat dekat TikTok, sebenarnya you tengah buat konten untuk semua medium platform. Bila you publish je dekat TikTok, video tu dah save dalam you punya gallery, you boleh lepas tu terus upload dekat WhatsApp status, upload dekat Facebook Reel, upload dekat WhatsApp, dekat YouTube Short, upload dekat IG Reels. Satu kali buat, benda tu dah jadi macam sekejap je siap. Lepas tu korang just blast. Bukan blast lah, post dekat semua. Jadi bayangkan, satu kerja korang boleh siap untuk berapa platform tadi? TikTok, Facebook, IG, YouTube, WhatsApp. 5 platform, satu kerja. Satu kerja. Oi, saya tak tahu nak cakap macam mana. Betul. Okay, betul. Betul Su.
CapCut leceh ada app kena bayar. Tapi kalau kat TikTok tak ada kena bayar. Kalau tak kat CapCut nak subtitle, first subtitle boleh free, second subtitle kena bayar untuk pro. TikTok tak payah. Kan? Dia bagi free je. Jadi rugi lah. Ataupun kita nak tunggu TikTok nak charge pula. Kan? Kan? Kita mana tahu mungkin ke depan TikTok akan charge pun untuk subtitle. Kita mana tahu. So jadi sekarang lah kita kena guna peluang buat betul-betul. Buat betul-betul guna yang ada ni. Jangan perfect. Apa saja depan mata korang. Kata depan mata korang ada Omega, ada Alfalfa. Buatlah 3 kelebihan Alfalfa. 1 kelebihan Alfalfa pun tak apa. Kenapa korang makan Alfalfa ni? Bagi tahu dekat orang. Saya makan Alfalfa ni sebab saya resedung. Bila saya makan Alfalfa ni kurang bersin. Saya tak adalah resedung sangat kan. Kurang resedung saya. Bagi tahu kan, awak nampak produk kedua. Vitamin C pula. Cerita pula. Saya dah berapa tahun dah makan vitamin C ni. Tak rasa segar tubuh. Cerita. Jangan tunggu the perfect content. Jangan tunggu. Buat sebanyak-banyak content. Buat sebanyak-banyak content. Jangan tunggu the perfect content. Jangan tunggu the perfect timing. Jangan tunggu the perfect camera. Jangan tunggu the perfect time. The perfect idea. Apa ada depan korang, korang share. Apa yang ada depan korang, korang share je. Kan? InsyaAllah lah. Bila dengar malam ni kelas kan, kelas TikTok, buat video pasal TikTok. Malam ni saya belajar dalam TikTok. Okay, ada 6 idea. 6 idea. So you nak buat duit dengan TikTok, saya nak ajak you join team saya lah kan. Sebab kita akan ajar. Kita akan ajar cara-cara nak buat duit dengan TikTok. Gunakan malam ni sebagai idea untuk konten. Lepas habis ni terus buat. Tak payah mic-mic lah. Kan? Saya TikTok ni tak payah mic pun tak apa. Sebab TikTok ni memang dikenali dengan video yang tak perfect. Video yang santai. Video yang santai. Tak payah tunggu mic. Buat je sebab handphone korang insya-Allah memang dah okey dah. Okey, jadi itu je lah untuk malam ni. Saya nak share dengan you all. Oh, malam ni kita ada 12 orang. Ada yang nak on camera, boleh kita ambil gambar. Setiap malam saya ambil gambar kan, tapi saya tak minta on camera lah. Takut malam ni ada yang nak on camera. Ada ke? Kalau tak ada tak apalah. Saya nak. Oh, ada. Kalau dia megat. Alia tak masuk malam ni? Alia? Ke Sarah tu Alia? Alia masuk ke malam ni? Tak dengar, tak apa. Okay, so saya ni lah. Ada. Okay. Panggil Sarah ke panggil Alia? Alia, saya pun confused. Okay, baik. So kita ambil gambar. Siapa yang boleh buka, buka lah. Saya tak buka, tak ada masalah. Okay. 1, 2, 3. Okay, terima kasih semua. Jumpa next kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.